Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Hakimi bin Muzammil daripada SMK Taman Widuri. Tajuk buku yang saya akan sampaikan kepada rakan-rakan semua ialah buku teks sejarah tingkatan 4, dan subtopik yang akan saya sampaikan ialah 2.1 maksud nasionalisme serta pendapat tokoh mengenai nasionalisme. Pertama sekali, saya akan menjelaskan maksud nasionalisme terlebih dahulu. Nasionalisme merujuk kepada perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme juga merujuk kepada masyarakat di dalam sesebuah negara yang pernah ditindas dan dijajah oleh pihak luar. Oleh itu, masyarakat yang ditindas dan dijajah mempunyai semangat perjuangan untuk menuntut bela bangsa dan negara. Seterusnya, saya akan menjelaskan pendapat-pendapat tokoh berkaitan dengan nasionalisme. Antara pandangan tokoh berkaitan nasionalisme ialah Hans Kohn. Bagi Hans Kohn, beliau menyatakan bahawa yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Itu sahaja penceritaan daripada saya kali ini. Saya harap subtopik ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai sejarah-sejarah dunia. Sekian, terima kasih.